Fiza dikehendaki memilih satu daripada 3 sampul soalan. Dia perlu menjawab soalan dengan betul untuk memenangi satu pertandingan. Jadual 3 menunjukkan soalan-soalan yang terdapat dalam setiap sampul. Kita ada sampul A, sampul B, sampul C. Dia kata senaraikan semua jawapan bagi soalan bagi setiap sampul A, B, C. Senaraikan. Okay, kat situ senaraikanlah. Nombor perdana. Paling senang nak tahu ialah hanya dalam sifir sendiri. Jawapan dia hanya dalam sifir sendirilah. Ataupun boleh bahagi dengan 1 dan dirinya sahaja. Okay, ini bahasa lain lah. Okay, contoh nombor perdana ialah nombor. Kita start nombor 2. Okay. Sebab dia dalam sifir 2 dulu. Okay, nombor perdana tak akan masuk dalam sifir 1. Nombor 1 lah. Dia tak akan start dengan 1. Dia akan start dengan nombor 2. Okay, nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 4 boleh bahagi dengan 2. Nombor 4 ada dalam sifir 2. So, dia bukan nombor perdana. Nombor 5, dia tak ada dalam sifir mana-mana. 5. Nombor 6. 6 ada dalam sifir 2 dengan 3. So, dia bukan nombor perdana. Okay, nombor 7 tak ada. Nombor 8. Nombor 8 dia ada dalam sifir 2, 4. So, bukan nombor perdana. Okay, lepas tu dia ada nombor 9. 9 ada dalam sifir 3. So, dia bukan nombor perdana. 10 ada dalam sifir 5. Bukan nombor perdana. 11 tak ada dalam mana-mana sifir. 12 tak ada. 12 ada dalam sifir 2, sifir 6. So, dia bukan nombor perdana. So, 13. Okay, so bila dia suruh listkan, awak kena letak A sama dengan curly bracket 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kalau tak ada curly bracket, jawapan awak salah. Sebab maksudnya awak tak listkan dengan betul lah. Okay, boleh tak? Faham tak nombor perdana tu apa? Okay. Jadi ingatlah. Sebab penaklukan logik pun akan keluar benda-benda macam ni lah. Okay. 8 ada dalam sifir berapa? 8 adalah sifir 2. 8 ada dalam sifir berapa? 8 ada dalam sifir 4. So 8 bukan nombor perdana. Boleh? Kalau dia ada dalam sifir lain maksudnya dia bukan dalam nombor perdana lah. Okey, seterusnya faktor bagi 8. Faktor tu apa? Lagi satu benda yang awak tak tahu. Faktor tu apa? Faktor. Okey, faktor. Contoh dia kata faktor bagi 8. Okey, dia akan dapat faktor tu ialah berapa darab berapa sama dengan 8. So, berapa darab berapa ni yang nama dia faktor. Okay, ataupun awak boleh buat 8 bahagi apa sama dengan apa. So, dua ni ialah faktor. Contoh kat sini. 8 bahagi 1 dapat 8. So, maksudnya 1 dengan 8 ni ialah faktor bagi 8. Lepas tu 8 bahagi 2 akan dapat 4. Okay, 2 dengan 4 ni ialah faktor bagi 8. Lepas tu 8 tu boleh bagi dengan nombor apa lagi? Awak kena try lah 8 bahagi 3. Boleh tak? Dia akan dapat 8 bahagi 3 2.67. Okay, dia tak adalah. Dia nak nombor bulat je. Okay. So maksudnya faktor dia ialah kat sini faktor sama dengan listkan balik. 1, 2, 4, 8. Okay. Dia akan dapat B awak ialah 1, 2, 4, 8. Boleh tak faktor ni?
Satu. C. Dia nak C. C tu ialah gandaan. Gandaan tu apa? Gandaan tu apa? Atau bahasa lain dia ialah sifir. Okay. Gandaan tu ialah sifir. So maksudnya sifir 4 lah. Okay. Sifir 4 yang kurang daripada 15. So sifir dia ialah 4, 8, 12. Okay. Bila awak dah listkan, awak dapat 1 markah, 2 markah, 3 markah. Dia akan ada, dia kata, lukis satu gambar rajah van. Yang kita lukiskan bulat-bulat tadi tu gambar rajah van lah. Okay, so gambar rajah van kat sini awak kena tengok dia ada A bersilang dengan B. Lepas tu B bersilang dengan A bersilang dengan C. A bersilang dengan C. Lepas tu B bersilang dengan C. Okay, listkan dulu. So dia ada A dan B. A dan B yang sama ialah nombor 2 sahaja. Kalau A dan C yang bersilang ialah nombor tak ada, kosong. B dan C yang bersilang nombor 4 dengan 8. Okay, ada kotak ke tak ada kotak? Gambar rajah van awak tadi ada kotak. Sekarang gambar rajah van awak ada kotak ke tak ada kotak? Macam mana nak tahu dia ada kotak ke tak ada kotak? Okay, fokus. Ni saya cakap penting, ni penting. Kena nak tahu ada kotak ke tak ada kotak. Okay, yang tadi dia ada set semester macam ni. Dia ada list kan. Dia nak nombor berapa? Dia nak nombor daripada nombor 1 sampai nombor 9. Okay. So dia kena ada kotak. Okay. Lepas tu kalau kat sini, dia ada bagi tahu tak dia nak nombor berapa sampai berapa? Dia tak ada bagi tahu. So dia tak ada kotak. Tu beza dia. Okay. Dia kat sini dia tak ada set semester. So dia tak ada kotak. Dia bukan semua jawapan yang dalam exam tu kena ada kotak. Okay. Kalau dia ada set semester. Dia kalau dia bagi tahu ada set semester, contoh dia bagi tahu list kan set semester. Set semester. Set semester dia apa? Lepas tu dia akan ada kotak lah. Kena ada kotak. Tapi kat sini dia tak bagi tahu pun set semester dia apa. Dia nak daripada apa sampai apa. Okay, so maksudnya dia tak perlu ada kotak lah. Kalau tak ada, maksudnya tak ada kotak. Sini tak ada set semester. Tak ada set semester. Tak perlu kotak. So awak terus je lukis awak punya A. Ya. A. Lepas tu B. A dan B ada yang bersilang. So A dan B ada yang bersilang. Dan C. Okay. Lepas tu A dan B yang bersilang ialah nombor 2. B dan C yang bersilang ialah nombor 4 dengan 8. Lepas tu awak listkan yang lain. Ialah A awak ialah nombor 3, 5, 7, 11, 13. Lepas tu B awak ialah nombor 1 yang belum list. C awak nombor 12. Sangatlah pula kotak dia. Okay, so dekat sini tak ada kotak lah. So kalau awak buat kotak, maksudnya jawapan awak salah. Ni je jawapan dia. So tadi 3 markah, so bila awak lukis dapat 2 markah. Ni dapat 2 markah. Gambar rajah van awak kena buat apa? Kena buat kotak.
Okay. Lukis ada kotak. Tu beza dia lah. Tadi dia tak bagi tahu pun gambar Raja nak buat apa. Okay, dia kata nombor antara nombor 1 sampai nombor 20. 1 dengan 20 tu termasuk ke tak? Okay. Dia ada. Okay, saya bagi nota lah sikit Mungkin ada yang terlepas pandang. Okay, nota tambahan. Okay, nota tambahan. Okay, contoh dia kata X ada lagi besar, X lagi besar daripada 1. X lagi besar ataupun sama dengan 1. Okay, apa beza dia? Okay, yang ni ialah, yang atas ni ialah lebih besar. Lebih besar. Yang kedua ni ialah lebih besar atau sama. Ada beza. Beza dia ialah yang ada sama dengan kat bawah ni. Tu beza dia sama dengan tu. Okay, maksudnya ialah kalau dia kata lebih besar daripada 1, maksudnya nombor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Kalau dia kata lebih besar dan sama, 1 tu nombor tu termasuklah. Sebab ada soalan, dia akan bagi contoh macam ni. Dia kata X antara 5 dan 2. Sama dengan 2. Okay, so maksudnya nombor awak ialah 2, 3, 4. Sahaja. 5 tak termasuk lah. 5 tak termasuk. Kenapa? Sebab dia tak ada sama dengan. Faham tak? Ada soalan macam ni. So awak kena alert. Okay, ni nota tambahan lah yang kena awak tahu. Okay. Lepas tu, okay, kat sini dia cakap, dia kata nombor 1 sampai 20. So 1 tu termasuklah. So nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sini nombor list dia. Saya dah listkan. Okay. Lepas tu, set P dia kata kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna tu apa? Kuasa 2 sempurna. Okay. Contohnya ialah nombor 1 kuasa 2 sama dengan 1 darab 1 sama dengan 1. Okay, 1 kuasa 2 dapat sama dengan 1. 1 kuasa 2 sama dengan 1 darab 1 sama dengan 1. 2 kuasa 2 sama dengan 2 darab 2 sama dengan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 3 darab 3 sama dengan 9. 4 kuasa 2 sama dengan 4 darab 4 sama dengan 16. Okay, jawapan ni lah yang kita panggil kuasa 2 sempurna. Jawapan yang belakang ni kuasa 2 sempurna kita. So bila kita listkan dia ialah nombor 1, 4, 6, 8, 9. 1, 4, 9, 16 dan seterusnya lah yang bawah. Tapi dia kata dia nak yang antara nombor dia ialah nombor 1 sampai 20. So awak kena pilih nombor dia ni 1, 4, 9, 16. Okay, dia ada 5 lah. Okay, contoh kalau 5 kuasa 2 sama dengan 5 darab 5 sama dengan 16. 25. So 25 tu tak termasuk dalam list kita lah. Sebab list kita sampai 20 je. Okay, so P sama dengan 1, 4, 9, 16. Okay, lepas tu nombor 2. Q, dia kata nombor yang dia boleh dibahagi tepat dengan nombor 5. So kalau bahasa lain dia ialah sifir 5 lah. Sebab sifir 5 boleh dibahagi dengan 5. 3 tak boleh bagi dengan 5. 10 boleh bagi dengan 5. 11 tak boleh bagi dengan 5. So Q awak ialah sama dengan 5, 10, 15, 20.
Okay, sampai 20 je. Okay, seterusnya dia kata faktor bagi 15. Sama juga kalau faktor bagi 15. Okay, contoh 15 bahagi 5. Bagi 1 dapat 15. 15 bahagi 2 tak boleh. Bahagi 3 dapat 5. 15 bahagi 4 tak boleh. Bahagi 5 dapat 3. Tapi kita dah tulis lah. Tu tak boleh tulis lagi dah. So 15 bahagi 4, bahagi 5, bahagi 6, bahagi 7, bahagi 8. Itu je. So faktor dia ialah 1, 3, 5, 15. So kita akan ambil 1, 15, 3, 5. So akan dapat R kita ialah 1, 3, 5, 15. Okay, dapat. Okay, dia suruh senaraikan. Kita dah senaraikan lah. Okay, so tulis balik. P sama dengan 1, 4, 9, 16. Q sama dengan 1, 5, 10, 15, 20. R sama dengan 1, 3, 5, 15. Okay, ni kalau betul semua dapat 3 markah lah. 1, 2, 3 markah. Okay, lepas tu dia suruh lengkapkan gambar Raja Van. Okay, lukiskan gambar Raja Van awak. Kalau lukis macam mana? Kena ada apa? Kena ada kotak lah. Okay, tapi awak kena tengok dulu apa yang sama. A dan B yang sama ialah A dan B, bukan A dan B. P dan Q. P, Q. Set kosong, betul? Q, P dan R sama dengan 1, 1 je. R dan Q. R dan Q ialah nombor 5, 15. Okay, so kena ada kotak dulu. Okay, so ni kita panggil dia set semester lah, nombor 1 ni. Tak apalah. Okay. Set semester ni awak kena lukis P dulu. P. Besar sangat. P. Okay. Lepas tu, P tu ada tak bersilang dengan R, Q? Dia tak ada, tapi dia ada bersilang dengan R. So, P, R. Lepas tu, dia kata R tu ada bersilang dengan Q. Okay, so Q kat tepi lah. Sini. Okay, Q dekat tepi. So, maksudnya P dengan R ialah nombor 1. R dengan Q ialah nombor 5 dan 15. 5, 15. Okay, lepas tu isi nombor 1 ialah nombor 4, 9, 16. Okay, lepas tu R nombor 1, 3, 5, 15, 3 tak ada. Q 5, 15, okay, 10, 20. Okay, tapi dia ada set semester. Dia ada nombor 1 sampai 20. So nombor yang 1 sampai 20 ni belum tulis. Awak tulis balik kat luar. So kat sini dia ada nombor 1. Okay, 2 tak ada. 2, 3, 4, 5, 6 tak ada. 7 tak ada. 8 tak ada. 9 ada. 10 ada. 11 tak ada. 12 tak ada. 12 tak ada. 13 tak ada. 14. Besarkan sikit. Okay. 13, 14. 15 dah. 16, 17.
18, 19, 20 dah ada. Okay, awak kena check lah satu-satu. Kalau awak tak tulis semua, maksudnya jawapan awak salah. Bukan jawapan salah, jawapan tak lengkap. So awak akan dapat, contoh 3 markah, awak dapat 2 markah je. Macam rugilah sebab awak dah tahu nak buat macam mana. Okay, 2 markah. 3 markah. Selalunya kalau set semester 3 markah. Okay, lagi satu. Cuba awak cari ni. Dia suruh cari ni. Dia cuba cari nombor 2. P, U, Q dan R selain. Okay, P awak tadi ialah 14916. 14916. Q nombor 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. So R ni akan selain ni, jauh sikit sebab dia besar. Okay, so R dia ialah 1, 3, 5, 15. So kita tak nak. So kita nak nombor selain 1, 3, 5, 15. Okay, dia nak nombor 2, 3 dah ada, 3 R punya. 4, 5 R punya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu R punya nombor lah, banyak sikit. Okay, lepas tu dia nak tengok yang 2 ni, yang sama dululah. Okay, semua. Okay, nombor semua ni dia nak tengok. Lepas tu dia nak tengok dengan R. Lepas tu yang ni ialah tengok yang sama. Okay, nombor berapa yang sama? Nombor 4. Nombor 5 tak ada. Nombor 9. 9, 10, 16, 20. 1 tak ada. Okay, so nombor listkan dulu. Okay, so nombor 4, 9, 10, 16, 20. Okay, lepas tu dia nak N. Dia nak N, P, Q dan R selain. N tu maksudnya ialah bilangan. Berapa banyak? Berapa banyak nombor? 5. Okay, tu masuk N. Okay. Maksudnya kita dah habislah kelas untuk hari ni. Okay, nanti cuba try buat balik. Boleh?